Hey yo, what's up guys? Okay, pada video aku yang lepas, aku jogres Blitz Greymon dengan Crest Garurumon. So aku dapat Omnimon Alter S ataupun Omegamon Alter S. Rupa-rupa dia, Digimon dia sama, nama dia lain. Sorry guys, aku tak tahu aku tak ingat mana satu yang Japanese punya nama dengan English punya nama. Rupa-rupa dia, itulah nama dia. Aku ingat Omnimon lain, Omegamon lain. Sorry guys Okay, lepas aku evolve, aku jogres, and then aku dapat Omnimon Alter S ni. Aku tak perasan yang aku dapat telur baru. Aku tak jangka yang aku akan dapat telur tu secepat. Kira macam cepat lah. Sebab aku driving sampai dekat Berkenu, tup-tup ada telur baru. So, kalau korang nak tahu jenis telur yang ada, meaning telur yang memang dah ada and also telur yang korang dah unlock, korang kena tekan button A dan B. Salah. Korang kena tekan button A dengan B serentak. Korang akan tengok jenis-jenis telur yang korang ada. Yang ni version 1, yang ni version 2, version 3, version 4 dan version 5. Lepas tu telur-telur yang seterusnya adalah telur yang di-unlock berdasarkan kriteria-kriteria yang korang dah buat. Macam korang kena battle 25 kali, korang dapat telur ni. Kalau korang battle 100 kali, korang dapat telur ni. Kalau korang connect 5 VPAD yang berlainan, korang dapat telur ni. So, untuk telur yang di-unlock, aku dapat 5. Ni telur Zuba. Yang ni aku tak silap aku 25 kali battle kalau tak silap aku lah. Lepas tu ni telur Hack. Yang ni tak silap aku 100 kali battle baru aku dapat. Slayerdra ni aku tak ingat macam mana aku dapat. Aku baru baca tadi tapi dah tak ingat terus lah. So yang ni Doru. Telur Doru. Telur Doru ni aku dapat bila aku connect virtual pad warna coklat. 20th anniversary Japanese version. Yang tu VPAD aku connect VPAD Azizi. Thank you Azizi lagi sekali. Dia memang banyak tolong aku. So aku decide yang kira telur ni je yang aku dapat buat masa ni. Sebab aku belum kira macam ada certain kriteria tu aku belum fulfill lagi. InsyaAllah kalau ada gathering aku akan kira macam nak connect berapa biji VPAD. Tu lah. Okay, aku decide aku nak hatch telur Doru. So 3, 2, 1 So kira telur ni kita akan tunggu seminit, dia akan menetas. Tujuan utama aku pilih telur Doru sebab aku target nak dapat Alphamon. Alphamon ni jenis Digimon Vaccine. Ramai cakap dia ni kira macam OP. So aku nak cuba. So kita tengok macam mana nantilah. Sementara tu kita tunggu telur ni menetas. At the same time, sementara kita tunggu telur ni menetas, nanti aku akan buat video unboxing. Ini Digimon VPAD X Black. Yang ni aku beli pada bila hari apa aku beli? Hari Sabtu lepas Sabtu lepas. Aku memang tahan kesabaran aku nak buka semata-mata nak buat video unboxing. So guys, jangan lupa like, share my video and subscribe my channel. Okay? Lepas tu aku akan buat review and then go through sistem dalam ni. Sebab aku ada tengok video YouTube berkenaan dengan Digimon X1 VPAD ni. Dia punya sistem tu ada berbeza sikit dengan sistem VPAD 20th anniversary. Dah menetas dah. So kita bagi dia makan dulu. Apa nama Digimon ni? Dodomon. Dodomon dari telur Doru. So aku clear dulu. Najis je. Selalu aku mistake buat ni. Lepas tu bagi dia makan. Okay. So aku akan follow semua kriteria-kriteria yang
bagi tahu dekat dalam page humulos.com supaya aku dapat apa nama Digimon tu Alphamon. Aku nak cuba nak battle dengan Digimon yang aku dapat ni. Sebab aku planning nak dapat Diablomon X. So kita tengok macam mana performance dia. Sebab ni suggestion dari Azizi. Sebab dia kan free type Digimon. Aku nak cuba dia lawan dengan Alphamon ataupun Omnimon Ultra S. Kita tengok macam mana kekuatan VPAD X1 ni. Okay, aku rasa tu je kot. See you in my next video. Bye.